Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum adik-adik Kak Tisha. Kalau Kak Tisha cakap Assalamualaikum, awak cakap apa? Pandai. Tengoklah, dekat depan Kak Tisha ada banyak telur-telur yang comel. Telur-telur yang comel. Telur. Ada apa ya di dalam telur? Siapa saya? Kak Tisha. Gembira belajar. Kak Tisha. Mari bersama. Kak Tisha. Cerdik membesar. Kak Tisha. Jom sama-sama kita pecahkan telur. Pecahkan telur. Buat macam Kak Tisha. Pecahkan telur. Pecahkan telur. Jom kita pecahkan telur yang pertama. Pecahkan. 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 Wow, apa ni? Ianya adalah seekor anak ayam. Kwik, 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 kwik. Kwik, 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 kwik. Pecahkan telur. Pecahkan telur. Pecahkan telur. Wah, ini pula apa ya? Seekor anak ular. Macam mana buat bunyi ular? Macam mana buat bunyi ular? Pandai. Jom kita pecahkan telur yang seterusnya. Pecahkan telur. Pecahkan telur. Pecahkan telur. Wow, ada apa di dalamnya? Seekor anak dinosaur. Seekor anak dinosaur. Comel. Dinosaur jalan macam ni. Roar, roar, roar. Cuba buat sama-sama dengan Kak Tisha. Roar, roar, roar. Roar. Jom kita pecahkan telur. Pecahkan telur. Pecahkan telur. Pecahkan telur. Wah, di dalamnya ada anak buaya. Macam mana buat buaya? Buat tangan macam ni dan buaya. Sekarang adalah masa untuk kita berjumpa kawan-kawan di rumah patung. Seronoknya. Tak sabar Kak Tisha nak jumpa mereka. Sekarang adalah masa untuk rumah patung. Rumah patung. Rumah patung. Wih, laju, laju. Vroom, vroom. Hari ini, Avocado ada mainan baru. Wah, kereta avocado nampak seronok. Main sama-sama lagi seronok. Kena avocado. Tapi, ini kereta avocado. Boleh kongsi ke? Avocado seronok tak bila berkongsi? Saya suka berkongsi. Sebab kawan akan gembira. Jadi, avocado nak berkongsi? Okey, nah, Kak Tisha. Cuba pusing. Oh, Kak Tisha nak tengok je. Tapi Bebe mungkin nak cuba? Oh, nah Bebe. Cubalah, cubalah. Terima kasih avocado. Bebe cuba ya. Vum, vum, vum. Seronoknya. Laju, laju. Wih. Vum, vum. Vrum, vrum. Sekarang giliran avocado pula. Yeay, terima kasih Bebe. Wih, laju, laju. Vrum, vrum.
Hai, 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 hai. Saya ada mainan, kawan nak juga. Saya senyum dan kata, jom kongsi sama. Kongsi, kongsi sama-sama. Bila berkongsi kita gembira. Kongsi, kongsi sama-sama. Bila berkongsi semua suka. Makanan yang baik, saya ada lebih. Kawan minta sikit, saya bagi lebih. Kongsi, kongsi sama-sama. Bila berkongsi kita gembira. Kongsi, kongsi sama-sama. Bila berkongsi semua suka. Kongsi itu adab, semua suka. Kongsi yang baik setiap masa. Kongsi itu adab, semua suka. Kongsi yang baik setiap masa. Kongsi, kongsi sama-sama. Bila berkongsi kita gembira. Kongsi, kongsi sama-sama. Bila berkongsi semua suka. Kongsi, kongsi sama-sama. Bila berkongsi kita gembira. Kongsi, kongsi sama-sama. Bila berkongsi semua suka. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Kongsi, kongsi sama-sama. Bila berkongsi kita gembira. Kongsi, kongsi sama-sama. Bila berkongsi semua suka. Kongsi, kongsi sama-sama. Bila berkongsi kita gembira. Kongsi, kongsi sama-sama. Bila berkongsi semua suka. Hai, 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 hai. Hari ini, dalam bilik mainan, Abang dan Abu sedang bina menara blok tinggi-tinggi. Tapi... Wih, seronoknya nak main juga. Avocado, jangan tarik tu. Menara abang hampir siap. Maaf, tapi seronok tengok dia tumbang. kadang-kadang kita terlalu seronok sampai lupa fikir perasaan orang lain. Tapi kalau kita bijaksana, kita fikir dahulu sebelum bertindak. Avocado, apa kata kita bina menara sama-sama? Lepas siap, baru kita robohkan. Sama-sama juga. Oh, itu idea bijak. Bestnya main sama-sama. Jom, jom, jom. Wah, hebatnya semua. Abu, Abang dan Avocado. Sekarang dah faham kan? Bila kita bijak berfikir, kita boleh fikir cara main yang semua orang pun boleh gembira. Tisha, Avocado janji nak fikir dulu sebelum main lepas ni. Dan fikir kat orang lain kerana mereka juga mahu berseronok. Itu baru akhlak orang bijaksana. Siapa orang bijaksana? Orang yang tahu bahaya. Orang tahu baik buruk. Orang tahu kita ditengok. Bijak fikir, bijak cakap, bijak pilih, minda cakap, bijak muhasabah diri, jaga hati, baiki diri. Nak bijak kena mulakan dengan bahan
untuk kawan. Bijak fikir, bijak cakap, bijak pilih, minda cekap, bijak muhasabah diri, jaga hati, baiki diri. Bijak fikir, bijak cakap, bijak pilih, minda cekap, bijak muhasabah diri, jaga hati, baiki diri. Ada kisah tentang bijaksana yang Rumah Patung nak ceritakan. Nak dengar? Pada suatu pagi yang cerah dan nyaman, angin bertiup perlahan di padang rumput yang luas. Rumput hijau bergoyang lembut, bunga-bunga kecil mekar dengan gembira. Di sinilah tinggal seekor semut kecil yang sangat rajin. Setiap hari, semut bangun awal. Dia tidak membuang masa. Dia tahu bila cuaca masih baik, inilah masa terbaik untuk mengumpul makanan. Semut tak mengeluh. Dia gembira bila dapat bersedia lebih awal. Tak jauh dari situ, seekor belalang pula sedang bermain. Belalang suka muzik dan suka melompat ke sana kemari. Dia nampak semut yang sibuk, tapi dia tak begitu faham kenapa semut tak mahu bermain. La 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 la. Hey! La 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 la. Hey! La 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 la. Hey! Saya suka nyanyi, tidur bawah daun tiap pagi. Semut kerja angkut makanan, penatnya buat apa rajin. Saya kerja sebab saya tahu sejuk nanti datang selalu. Siapa rajin dia bersedia, siapa malas nanti susah juga. Saya suka nyanyi, saya rajin kerja, saya goyang kaki, saya kumpul rezeki. Rajin hari ini, senang esok hari. Jangan sombong, usaha pasti tak rugi. Setiap hari, semut terus bekerja. Setiap hari juga, belalang bermain dan menyanyi. Belalang fikir semuanya akan baik-baik saja. Tapi semut tahu, musim sejuk tidak lama lagi akan tiba. Beberapa minggu berlalu, langit biru mula berubah ke labu. Angin menjadi kuat, daun-daun gugur dan udara jadi sangat sejuk. Musim sejuk pun tiba dan semuanya mula berubah. Belalang mula rasa kesejukan yang tak pernah dirasainya sebelum ni. Dia cuba cari makanan, tapi semuanya sudah tiada. Dia kesejukan, dia kelaparan. Dan untuk pertama kali dia rasa sunyi dan sedih. Belalang akhirnya mengetuk pintu rumah semut. Dia tak pasti sama ada semut mahu membantu dia. Oh, 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 salji sudah lebat, perut lapar, degil tak ingat. Semut-semut boleh tolong saya lapar, saya malu. Tapi semut tersenyum dan menghulur bantuan. Semut tidak marah. Dia memilih untuk berbuat baik. Mari sini, kongsi sedikit, kongsi rezeki, takkan sempit, tapi janji jangan ulang lagi. Belajar rajin, usaha sendiri, sekarang saya tahu nilai kerja keras.
selamanya. La 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 la. Semut dan belalang akhirnya duduk bersama. Belalang belajar sesuatu yang sangat penting. Bersedia sebelum susah dan jangan lupa fikirkan masa hadapan. Belalang hanya nampak seperti semut adalah yang rajin, sedangkan semut adalah bijaksana. Sebab semut tahu kalau kita fikir dan rancang awal-awal, nanti kita senang. Jadi kita pun kena guna akal dan fikir baik-baik untuk buat keputusan yang akan membantu masa depan kita. Okey? Orang rajin bangun awal, kemas diri, jaga pakaian, buat kerja sampai selesai, buat untuk kebaikan. Rajin usaha, rajin belajar, rajin tolong, sentiasa sabar, rajin untuk baiki diri, hidup tenang, dihormati. Orang malas suka tidur, bila suruh dia lari. Kerja tangguh, tunjuk angkuh, orang semua jauhi. Rajin usaha, rajin belajar, rajin tolong, sentiasa sabar, rajin untuk baiki diri, hidup tenang, dihormati. Rajin usaha, rajin belajar, rajin tolong, sentiasa sabar, rajin untuk baiki diri, hidup tenang, dihormati. Nanti jumpa lagi kawan semua. Kita dah belajar banyak perkara. Esok kita sambung semula. Nanti jumpa, nanti jumpa, nanti jumpa lagi. Sayang kamu semua, sampai jumpa lagi di lain masa. Nanti jumpa lagi kawan semua. Kita dah belajar banyak perkara. Esok kita sambung semula. Nanti jumpa, nanti jumpa, nanti jumpa lagi. Sayang kamu semua, sampai jumpa lagi di lain masa.